Selain EV dan juga telefon pintar, China juga dah makan hebat dalam food and beverages. Ada satu jenama kopi terkenal China ni dah mula beroperasi di Malaysia. Luckin Coffee. Bukan biasa-biasa, kat China dia dah memang terkenal. Dalam tempoh lebih kurang 6 tahun je, dia dah ada lebih 10,000 outlet. Sebelum dia betul-betul naik ni, dia hampir bankrupt disebabkan adanya skandal penipuan akaun. Pada tahun 2021, dia bangun balik dengan CEO baru. Sejak itu, Luckin Coffee mula mendapat permintaan. Antara sebab kenapa dia ni cepat naik, yang pertama adalah disebabkan apps dia ni mudah digunakan, dan yang kedua adalah disebabkan kopi yang murah. Kat Malaysia dia dah hadir dekat beberapa lokasi, antaranya di Sunway Pyramid. Luckin Coffee juga terkenal dengan jenis kopi yang unik, antaranya cheese latte, coconut latte, espresso. Lepas ni mungkin Luckin Coffee ni akan jadi pesaing rapat kepada Zeus Coffee. Ada tak kat sini yang dah pernah try Luckin Coffee ni? Apa pendapat korang? Cuba komen dekat bawah.